Kita mai tengok hak nisa, seorang tu kerja memburu binatang. Nah, buru binatang yang liar. Ya, yang ni dia pengen binatang perburuan dah lah. Binatang yang sya'an dia tu pasal liar. Nah, seperti kerja usaha tadilah. Dengan alat ia tulis sini senapan. Pedih lah dia. Senjata api lah. Alat senapan. Ia diguna buahnya tajam. Ia diguna buahnya peluru lah. Dia panggil dah. Dia panggil buah. Jadi guna buahnya itu lah itu. Ditajam buluh. Kau mana diguna buah bedek angin. Supaya tajam buluh bubuh. Kamu dia kena menata itu mati dengan tiada disembelih. Soalnya nak tanya kata adakah boleh makan? Gitulah rupanya. Dia asalnya dia rupa kalau itu rupa panah. Kalau panah ni tak apalah. Macamlah panah tu macam panah pasal dia ingat tajam. Sama ada kayu ko besi ko alat yang tajam panah. Kenapa tu duk khilaf bismillah tapi bismillah mazhab kita tu sunnah tapi walaupun apa kita ra'ain lah kawan yang katakan wajib bismillah kata bismillah tak boleh makan tak ada kawan kata gitu kita ra'ain lah pahala kita pun sunnah dah bismillah tu jangan alat panah kalau kena tu kalau jatuh dah semelah ayo semelah tak ada semelah pun cukup. Tapi hak ni guna dengan senjata senapan. Bedil lah, kita panggil bedil. Tapi bedil bukan ingat api. Nah, dia bertajam buluh. Berdalam tu. Kalau nibung pun nibung lah. Jadi rupa nak supaya supik gitu. Supaya supik tapi ganti dengan hak ni. Dia kuat dia kecup. Nah, maka dia bukan dia masuk dengan kekuatan api dah. Tajam kita bertajam buluh ni cup. Jadi menepati supaya panah juga. Tengok alat ni. Tu dia. Ini bukan dia pedih dengan jatuh api dah panggil. Kalau jatuh api tak boleh masuk dengan api tu. Api jadi hangus temu dengan kerana panas api tu. Gitu. Bahkan kalau orang yang tak mahir dalam berburu tangan dia tu terkejut masa kapur tak betul. Haram orang berburu dengan senjata api. Malaikat dia penting. Kalau orang panah dia penting oleh kalau burung untuk tubai gini. Dia penting kena sayap. Pop kena saja jatuh perang. Jelas tak apa? Kalau puk kena pala tu tak sembuh. Tak boleh dia tu haram kerana masuk dalam membazir. Apa tu kalau nak berdiri usah. Puk penting kaki kena kaki biar supaya dia rebah okey. Bismillah. Tu. Sampai tu kata orang tangan betul ni pun syarak kira. Tu. Tu perlu tu B. Perlu tu B ialah dah tu B Tu B zaman dulu kita doakan pagi ti. Perlu tu B cuma dia ni ingat alat tadi. Kita ingat perlu tu B pop. Tu ada sebelah tak ada hakik juga. Ni bukan lagi dengan tajam dah, bukan masuk dengan tajam dengan kekuatan angin tu beza dah. Cuba dengan panah tarik betul juga tapi mata dia tu tajam cep. Ni perlu tu bepau. Kalau dah tu perlu tu tu. Panah 3 kali. Panah 3 kali. Harus tak boleh panah 3 kali nak masuk tak orang ni. Tu kan. Tu dia. Batu nak masuk ke tak orang ni. Tu. Hingga siapa tak kalau jatuh lubang kan boleh kita jatuh di mana tempat dia poket mana yang tu maknanya 3 kali tu sekali kita uzur nak masuk tak boleh rebah dan nak masuk tak boleh lagi tu itu kalau boleh masuk ke sebelah apa tu semua tu syarak nak jaga jadi makanan ya halal itulah mana kata agama kita ni ajar bersih setiap segi baik makanan baik cara usaha nak dapat makanan pun nak halal nak jadi bersih kenapa kerana munasabah dengan kita ni ada iman ambil daripada perkataan aman
kita ni ada Islam, nasabah yang baik, selamat kan dunia dan akhirat. Tapi Islam aja ni masya-Allah. Itulah. Maka kita buka hati nak belajar satu-satu tu dikau besar dah. Sebab itulah kelebihan kita menuntut ilmu syarak. Walaupun kita nak tahu satu bab yang kita tak ada nama amal pun. Cuma nak tahu ke Allah Ta'ala. Itu kebajikan lebih pada beberapa kali semaya sunnah.